Monster geng, monster. Monster geng. Sudah. Gancu, standby gancu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Okey geng. Alhamdulillah hari ni dapat turun mancing lagi geng. Dekat pantai Mansut geng. Aku berkemah bermalam hari ni geng kat sini. Okey. Tengok lagi malam ni adakah ada hasil ataupun tak ada hasil geng. Misi kita macam biasa geng, masih diteruskan mencari monster. InsyaAllah geng, kita cuba tunaikan geng. Umpan aku ni geng, aku bawa sotong je geng. Sotong dengan anak ikan. Okey. Yang segar lah baru ambil daripada kilong tadi, bagang ikan bilis. Sotong 2 kilo, lepas tu ikan 1 kilo lah geng, anak ikan. Aku tak bawa umpan hidup hari ni. Jadi kita cuba-cuba lagi geng. Okey, insya-Allah. Aku baru sampai ni geng, aku nak set up dulu. Kalau sempat aku baling siang hari ni aku baling, kalau tak sempat nanti mungkin malam lagi geng. Okey. Ni keadaan pantai hari ni, laut. Ombak pun sepu-sepu je geng. Okey geng, jom aku nak set up dulu. Kemah baru siap pasang ni. Semangat hari ni anak aku. Okey, aku layan orang je ni geng. Kalau aku ni macam biasalah, aku layan pancing aku je geng. Okey geng, jom. Suasana yang cantik geng. Okey geng, aku dah buat balingan geng. Aku dah buat balingan tadi. Aku tak sempat nak rakam masa baling. Tak apalah. Aku masuk umpan ikan dengan sotong. Okey geng. Kita tengok adakah mencakuk geng awal-awal ni. Lagi 2 batang joran aku belum set up lagi geng. Kita tengok geng. Mudah-mudahan ada strike yang mantap geng. InsyaAllah. Apa ni geng? Ikan apa ni? Alhamdulillah geng, lesson pertama untuk malam ni geng. Top. Ikan.
besar geng. Alhamdulillah. Wih, gergaru besarnya mantap. Wah. Geng, gergaru geng. Mantap size. Size manis geng. Lampu terang gila. Mantap. Oh, alhamdulillah. Strike yang kedua geng. Lampu hari ni geng, terang gila geng ah. Aku pakai spotlight. Mampus hati lah lampu ni geng. Okay. Oh, monster geng, monster. Monster geng. Sudah. Gancu, standby gancu. Gancu? Ya, gantung dekat yang apa? Banget. Besar dah. Aduh geng. Alhamdulillah. Aku rasa malam ni tercapai ni geng. Alhamdulillah. Sebelah lagi. Kita ni belum puas sangat ah. Mana?
Alah, lucut. Ha? Lambat tarik na. Sayang. Lucut. Aduh. Alah, hai lucut geng. Okey. Jam berapa nih? Tabul geng. Oh. Mulut dia koyak geng. Lepas tu mata kail sangkut dekat sini geng. Alhamdulillah. Padu. Syukur. Alhamdulillah. Tadi lucut geng. Masa 7 orang tadi lucut. Aduh. Apa geng, kita cuba lagi geng. Mantap. Nampak. Tadi. Baru balik. Baru paling. Ay. Lucut. Ini kita lucut dia lamanya lah lucut. Ada tuh. Dah. Ini MJ, alhamdulillah. Oh, ikan merah. Alhamdulillah. Wih, MJ geng, alhamdulillah. Mantap. Wih, manisnya malam ni geng. Wih. Alhamdulillah. Dia lah tadi yang lucut tuh. Wih. MJ. Gasak geng malam ni, gasak. Mantap. Ada strike lagi geng. Tengok. Dapat. Ikan merah. Buka. Hah? Alhamdulillah. Buka. Ikan sisik. Ini satu tu. Okay, geng. Alhamdulillah. Ikan tuka geng. Tapi kasar juga makan dia geng. Besar juga ni.
dia. Okay. Magkata. Alhamdulillah. Mantap kan? Aduh. Okay, geng, strike lagi geng. Strike lagi geng. Rasa strike lagi nih. Macam ada barang geng. Alhamdulillah. Lari lagi. Oh. Pari lagi. Oh ya, alhamdulillah geng, rezeki geng malam ni. Mantap geng. Gasak geng, gasak. Alhamdulillah, syukur. Sikit je. Geng. Ha. Alhamdulillah. Gasak geng hari ni. Gasak malam ni geng. Alhamdulillah. Mantap.
Allah dia. Mayung geng. Baru saiz. Apa? Mayung geng, mayung. Alhamdulillah. Mantap. Lama tak naik mayung geng. Okey geng, selesai geng. Kita kemas-kemas dulu. Kita padam api apa yang patut. Okey, biarpun dia nampak macam selamat kan, jauh daripada tempat yang kering. Tapi kalau kita nak tinggalkan api tu tanpa dipantau ataupun tak ada orang dekat sini, kita kena padam geng. Bahaya. Okey, kita tak tahu, mungkin kena tiup angin ke apa ke. Lepas tu dia melarat sampai ke atas. Kalau tengah kemas-kemas. Clear geng. Alhamdulillah selesai geng untuk pemancingan kita geng, daripada petang semalam hinggalah ke malam, hinggalah pagi ni geng. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat geng, bergasak melampau-lampau semalam. Alhamdulillah, lama tak strike macam tu, bertubi-tubi geng. Dan kalau korang nak tengok hasil dia hari ni geng, ni dia geng. MJ geng, MJ gerut-gerut. Okey, pisang. Pari apa ni geng? Pari tukar. Ikan manyong geng. Manyong padu saiz. Alhamdulillah. Dan trofi untuk malam tadi geng. Ni dia. Ikan pari geng. Jap, angkat dulu geng. Angkat dulu. Lama tak strike pari saiz macam ni geng. Ni nanti sampai rumah baru timbang geng. Sampai rumah baru kita timbang. Tak tahu berapa kilo. Kalau sampai 8 kilo bermakna kita punya misi selesai. Kita akan mencari monster lagi. Misi seterusnya pula geng. Siri 1 pula. Okey geng. Ini dah. Dan pari. Dah juga berat ni geng. Aduh geng. Okey. Lepas tu ikan sisik geng. Ikan sisik yang manis. Memang termanis-manis lagi Okey. Ikan manyong geng. Ikan manyong. Ikan manyong geng. Terpadu geng. Lama tak strike manyong geng. Mungkin dalam sekilo lebih ada kot
dekat sekilo lah, lebih kurang lah contoh. Ya, pari karang geng Okey. Ikan pari tuka. Pisang geng, pisang geng. Alhamdulillah. Itulah geng, rezeki keseronokan kita mancing. Alhamdulillah geng. Lama tak strike bertubi-tubi macam ni. Memang padu. Okay geng, rasanya tu setakat tu juga untuk hari ni. Terima kasih banyak kerana sudi menonton geng. InsyaAllah kalau tak ada halangan, minggu depan kita akan berjumpa lagi insyaAllah geng. Kalau aku free dalam waktu Isnin hingga Jumaat tu, kalau aku free, aku mancing, aku update lah kalau ada lah geng. Okay, Assalamualaikum, jumpa lagi. Mantap. Okay geng, kita kosongkan dulu. Zero. Okay, kosong. Tengok pari kita tadi. Sebelum tu timbang dulu nih. Dan MJ kita 740 gram. Kita punya gerut-gerut serukut 605 gram. Kita punya mayong sekilo lebih kot. 1 kilo 1.530 sekilo lebih, setengah lah. Itu pari pari karang 1.230. Buka kita geng, timbang semua tu timbang geng. Gila 410 gram geng. Tapi memang kasar geng, buka dia ni. Memang kasar. 400 lebih gram. Pisang 245 gram. Okey lah. Okey, ini untuk wah, nampaknya kita punya misi belum selesai geng. Baru 5 kilo lebih geng. 5 kilo 670 gram. Okey. Ini ada geng. Misi kita belum selesai geng. Kita masih mencari lagi 8 kilo up geng. Okey geng, mantap.